Assalamualaikum semua, kembali lagi dalam YouTube channel Nur Haifa. Hari ni Haifa nak share tentang level yang ada untuk affiliator TikTok. Okay, so macam biasalah, kita akan masuk dekat kita punya personal TikTok kita. Okay, lepas tu tekan gambar back. Okay, ikon back yang kecil ni. Lepas tu kita akan nampak perkataan TikTok Shop Creator Center. Okey, kita tekan anak panah kecil belah kanan ni. Okey, dekat sini kita nampak yang paling atas ni ada satu paparan belah kanan ni ya. Dia tulis level 1. Okey, Haifa punya TikTok ni, okey, level Haifa adalah level 1. Yang kita tekan dekat level 1. Okey, untuk yang baru bermula. Okey, paling rendah sini adalah kalau macam memang tak ada apa-apa lagi, level 0. Lepas tu kita akan masuk ke level 1. Okey, lepas tu kita ada banyak lagi level dekat sini sampai level 8. Okey, so setiap level kita okey ada kelebihan masing-masing lah. Okey, sampai level 8. Tapi sebabkan level 8 ni dia masih terkunci, maksudnya Haifa masih di level 1, okey, peringkat yang pertama. Okey, jadi kelebihan dia tak banyak lah. Okey, so jom kita tengok apa kelebihan untuk creator-creator yang di level 1. Okey, benefit dekat level ini adalah anda boleh request 5 sampel pada seller-seller yang menjual di TikTok. Jadi kita boleh request free sample. Okey, dan kita akan dapat barang tu secara percuma dan kita kena jual. Kita kena promote barang tu supaya ada yang beli. Kena request free sample. Okey, kita boleh dapat barang tu percuma lah. Okey, seller akan bagi secara percuma kat kita dan kita kena promote, buat video tentang barang tersebut. Okey, lepas tu kita boleh appeal. Yang appeal quiz ni maksudnya bila kita dapat violation, okey, kita boleh kurangkan point. Kita punya violation point tu dengan menjawab quiz yang TikTok bagi. Okey. Dan ketiga, kita ada live tools. Okey. Yang ni pun bila kita buat live nanti kita adalah kelebihan yang ada dalam live tu yang kita boleh gunakan. Okey. Untuk kita tarik lebih ramai lagi pembeli untuk membeli dalam live kita. Okey. Boleh buat live. Okey. Lepas tu, okey. So, sekarang ni kita ada kat bawah ni dia akan cakap lah. Kita ada challenge yang kita kena selesaikan. Okey, dalam tempoh 4 hari lagi. Okey, so macam Haifa sekarang ni, Haifa aktif. Tak terlampau aktif lah, tapi Haifa boleh lah. Kadang-kadang Haifa buat juga video affiliate. Okey, so dia nak kita teruskan lagi aktif dengan promote video-video affiliate. Kita lebih aktif promote barang-barang dekat kita punya video. Okey, jadi kita ada lagi 5 hari lah macam tu. Lebih kurang ya, untuk kita teruskan lagi video-video yang ada beg kuning. So, bila kita dah dapat 5/5 ni, nanti dia akan kira sebagai complete challenge ni lah. Okay, kita akan selesaikan lah challenge ni. Okay. So, sekarang ni task yang kedua kat sini. Okey, Haifa dah share 10 link. Selain daripada Haifa buat video dekat TikTok, Haifa dah pernah share link-link produk-produk TikTok, okey, ke media sosial yang lain. Okey, yang ni. Sebab tu dah ada tanda right, okey, belah kanan ni. Lepas tu yang seterusnya, Haifa kena buat live stream, Haifa kena buat live and Haifa kena ada produk yang affiliate punya produk lah yang Haifa kena jual dalam live tu. So yang ini Haifa tak buat lagi. Dan so live tu dia perlu 25 minit, sekurang-kurangnya lebih daripada 25 minit lah. Okey, yang ni nanti Haifa akan buat. So bila kita dah lengkap task yang pertama dan task yang kedua, kita akan ada kenaikan kepada level yang seterusnya. Macam tu. Okey, sebab tu kalau kita tengok ramai orang yang jadi affiliate dekat TikTok ni, ramai yang join program affiliate TikTok ni, okey, mereka akan buat live juga
untuk jual produk-produk affiliate tu dalam live. Sebab apa? Sebab mereka kena completekan task yang diberilah oleh TikTok untuk meningkatkan level mereka. Okey. So, kat sini pun dia dah cakap dah macam mana cara untuk kita naikkan kita punya keaktifan kita lah. Maksudnya macam nak tingkatkan productivity video-video kita tu. Okey, buat live. Lepas tu promote affiliate produk dekat video-video kita. Okey, selama lebih kurang 20 saat video tu. Lepas tu affiliate product link. Okey, share dekat kawan-kawan, dekat WhatsApp. Okey, ataupun dekat mana-mana social media kita lah yang kita boleh copy and paste link tersebut. Okey, yang kita boleh letak link tu dekat kita punya social media. Okey, so ini adalah cara-cara lah untuk kita naikkan level kita. Okey, so dia dah cakap kat sini. Bila kita tekan level kedua pula, kita akan nampak kat sini. Okey, ada webinar invitation. Lepas ada mega campaign voucher. Ada sample voucher. Ada shipping fee voucher. Sekiranya kita dah naik ke level 2. Macam tu. Okey, level 3 pula ada leaderboard, ada seller matching. Okey, samalah ni pun. Dia banyak bagi kita. Kalau dah naik level 5, kita nampak dia punya kelebihan. Kita akan dapat more traffic. Okey, lepas tu ada TikTok event. Okey, one-to-one support. Waktu ni mungkin kita dah ada kita punya, apa kita panggil? Manager kita lah, manager affiliator kita tu nanti dia akan ni lah, maksudnya coaching kita secara one to one nanti. Okey, level 7 ada VIP hub. Okey, invitation untuk KLS and special campaign. Yang ni yang selalu kita tengok kalau creator tu dia dah famous kan, biasanya mereka akan dapat invitation lah tu KLS ni, special campaign ni. Okey, lepas tu level 8 boleh dapat brand deals. Maksudnya kita boleh promote barang-barang yang ada brand. Brand akan nampak kita ni sebagai creator yang mereka boleh percaya untuk mereka ambil kita ni untuk collaborate lah. Maksudnya boleh collab dengan mereka, berkolaborasi dengan mereka untuk menjual produk bagi brand-brand yang besar ni nanti. Dia level 8. Okey, yang ni paling tinggi. Okey, banyak lagi lah dia punya kelebihan. Untuk level 8 ni boleh tekan dekat anak panah kecil ni. Boleh nampak kat sini. Okey, so dekat atas ni adalah your level. Lepas tu sebelah dia ada growth. Okey, dekat sini pun dia ada bagi tahu apa yang perlu kita buat. Kalau kita nak naikkan, nak tingkatkan lagi kita punya level dalam program affiliate ni. Okey. So yang ni lah. Ni barang-barang yang kita boleh promote. Betul kalau Haifah tekan yang ni. Okey, HD mirror smart screen display ni. Okey, kalau Haifah promote yang ni, dia punya commission. Okey, kalau kita tekan dekat view all requirement. Okey, dia nak kita generate RM400 from the link you share. Okey, untuk barang-barang ni lah. Okey, and then generate 20 order from the link you share. Mana-mana satulah barang dalam ni yang kita boleh generate sampai ada yang membeli dengan kita. Sekurang-kurangnya 20 order. Okey, daripada link yang kita share. Okey, so kalau kita completekan requirement ni, kita boleh kembangkan lagi lah level kita tadi. Okey, kalau tekan yang 3 dot dekat sini. Okey, ada reward history, ada task history. Okey, boleh tengok kat sini. Yang dah expired punya history pun ada, yang dah completed. Okey, so Haifah banyak yang Haifah tak complete kan pun. Tak ada yang Haifah complete kan. Okey, untuk account yang ni lah, reward history. Okey, tak ada. Okey, so ini level 1 punya. Ini adalah paparan untuk level 1 yang Haifah tunjuk tadi tu.
Okay, so itu yang Haifa nampak yang terbarulah, yang TikTok update untuk sesiapa yang nak menjadi affiliator di TikTok. Okay, sekarang dah ada level macam ni. Okay, so kena rajin upload video berkaitan dengan produk-produk affiliate lah. Okay, so Haifa harap video ni bermanfaat buat semua. Okay, jangan lupa like, komen dan subscribe Haifa punya YouTube channel untuk dapat lebih banyak lagi info-info menarik yang Haifa akan kongsikan. Okay, bye. Assalamualaikum.